Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Pahang First. Terima kasih yang berhormat speaker, terima kasih kepada Adun Mesrah yang bertanyakan soalan berkenaan dengan 5 sumber hasil terbesar negeri Pahang bermula pada tahun 2022 hingga 2025. Ada 3 pecahan soalan. Yang pertama, jumlah kutipan dan peratus sumbangan kepada hasil keseluruhan. Yang kedua, jumlah tunggakan kepada hujung tahun bagi setiap sumber. Yang ketiga, berapakah jumlah hasil tidak berulang seperti premium tanah sekali saja, pelepasan aset, bayaran penyelesaian dalam tempoh tersebut. Untuk makluman yang berhormat daripada Berserah dan juga rakan-rakan ahli yang berhormat yang lain, kita ada 5 hasil terbesar bagi negeri Pahang untuk tahun 2022 hingga 2025. 2025 sehingga November yang berhormat. Adalah seperti berikut. Yang pertama ialah cukai tanah yang meliputi cukai tanah semasa berulang, cukai tanah tahun pertama, cukai tanah pinggiran, cukai petak semasa, tunggakan cukai petak, tunggakan cukai tanah serta cukai tanah yang lain. Yang kedua ialah royalti, yang mana ianya meliputi royalti kayu kayan, royalti pelombongan, royalti pengeluaran bahan batuan, royalti air mentah serta royalti yang lain. Yang ketiga ialah lesen, bayaran pendaftaran dan permit yang merekodkan semua terimaan kenaan lesen-lesen, pendaftaran dan permit-permit pelbagai. Yang keempat, perolehan jualan barang-barang, iaitu premium air mentah dan lain-lain lah ya. Yang mana ianya meliputi jualan barang-barang cetak dan stor, premium tanah, premium perhutanan, jualan barangan tanian dan ternakan serta jualan air mentah. Dan yang akhir ialah geran daripada Kerajaan Persekutuan. Kemakluman yang berhormat daripada Berserah, jumlah kutipan dan peratus sumbangan kepada hasil keseluruhan mengikut tahun bagi tahun 2022 hingga 2025 untuk 5 hasil terbesar tersebut adalah seperti berikut. Bagi cukai tanah tahun 2022, RM383,893,899.27, menyumbang sebanyak 29.85% daripada jumlah keseluruhan kutipan. Bagi tahun 2023, RM381,857,757.39, menyumbang sebanyak 29.23%. Manakala bagi tahun 2024, RM396,390,47 menyumbang sebanyak 32.49%. Manakala bagi tahun ini 2025 sehingga 7/11 tak silap saya iaitu sebanyak RM403,704,458.59 menyumbang sebanyak 38.15% daripada jumlah kutipan. Manakala royalti pula untuk tahun 2022 RM70,816,034.67 menyumbang 5.51%. 2023 RM81,759,880.32 menyumbang sebanyak 6.26%. 2024 RM79,101.52.81 menyumbang sebanyak 6.47%. Tahun 2025 RM81,111,443.58 menyumbang sebanyak 7.66%. Manakala lesen bayaran pendaftaran dan permit tahun 2022 RM62,412,737.60 menyumbang sebanyak 4.85%. 2023 RM74,884,086.95 menyumbang sebanyak 5.72%. 2024 RM76,489.29 menyumbang sebanyak 6.24%. Manakala November RM60,561,454.24 6.29%. Yang keempat, perolehan jualan barang tahun 2022 RM284,853,321.88 menyumbang sebanyak 22.15%. 2023 RM311,799,940.03 menyumbang sebanyak 23.87%. 2024 RM262,861,000
RM590.49 menyumbang sebanyak 21.53%. Bagi tahun ini 130.379.234.36 menyumbang sebanyak 12.32%. Manakala yang akhir geran daripada Kerajaan Persekutuan tahun 2022 89 juta RM30.018.68 menyumbang sebanyak 6.92%. 2023 85,717,203.81%, 6.56%. Tahun 2024 117,906,967 menyumbang sebanyak 9.66%. Manakala tahun ini sebanyak 81,497,491.50 menyumbang sebanyak 7.66%. Jadi secara keseluruhannya yang berhormat daripada berserah untuk makluman, tahun 2022 891,606,012.10. Tahun 2023 935,916,868.50. Tahun 2024 924,616,620.76 dan tahun ini setakat bulan 11 belum habis setakat bulan 11 RM762,894,078.27. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, untuk kelima hasil ini hanya cukai tanah saja yang mempunyai tunggakan. Pada penghujung tahun, jumlah tunggakan cukai tanah mengikut tahun daripada tahun 2022 hingga 2025 adalah seperti berikut. Tapi walau bagaimanapun saya nak bagi tahu kepada yang berhormat, pada tahun 2021 tunggakan kita adalah sebanyak 1.1 bilion. Tetapi selepas tahun 2021, pada tahun 2022 tunggakan kita 483 juta, tahun 2023 525 juta, 2024 635 juta dan pada tahun ini sehingga bulan 10 376 juta. Dan insya-Allah pada tahun hadapan kita akan fokus kepada usaha untuk mengutipkan tunggakan dan saya percaya usaha-usaha akan lebih kita giatkan untuk tahun akan datang. Dan usaha untuk mengutip tunggakan ini bukanlah satu perkara yang mudah. Tetapi walau bagaimanapun saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah juga kepada pihak PTG kerana mampu mengurangkan daripada 1.1 bilion kepada lebih kurang 50% tunggakan. Dan usaha ini akan diteruskan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, berapakah jumlah hasil tidak berulang? Secara umumnya hasil tidak berulang meliputi transaksi khusus seperti pelepasan aset kerajaan, penjualan tanah, penyelesaian tuntutan atau litigasi, penerimaan pembahasan projek pembangunan, keuntungan pelepasan, pelaburan serta apa-apa penerimaan khas yang berlaku disebabkan keadaan tertentu pada tahun berkenaan. Dalam hal ini bagi tahun 2022 hingga 2024 hasil tidak berulang adalah kutipan premium, denda premium, fee pengurangan premium yang telah dibayar secara one off seperti berikut. Tahun 2022 101,605,000, 2023 164,894,000, 2024 117,285,000. Hasil sebegini digolongkan sebagai hasil yang tidak berulang kerana ia tidak mempunyai corak penerimaan yang tetap dan tidak dapat dijangka jumlahnya pada tahun keuangan berikutnya. Bagi tahun 2025 ini pertama kalinya dalam tempoh 4 tahun kita tiada hasil one off, tetapi kita masih mampu mendapat kutipan melebihi 1 bilion. Dan ini jelas menunjukkan bahawa hasil kutipan kita semakin hari semakin stabil yang itu. Terima kasih.